Lembaga Tabung Haji mengesahkan fee konsortium perunding bagi tujuan penjenamaan adalah 5.9 juta ringgit untuk 3 tahun seperti dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama 18 Ogos lalu. Fee merangkumi penyelidikan dan kajian pasaran, audit serta pelan penjenamaan. Fee itu turut membabitkan perhubungan awam dan latihan pembudayaan dalaman. Setakat ini sejumlah 1.6 juta ringgit telah dibayar mengikut jadual bayaran. TH menegaskan tiada sebarang kontrak atau pelantikan lain dibuat bagi inisiatif berkenaan. Salam sejahtera. Di sebalik setiap simpanan yang dikumpul, tersimpan satu harapan yang besar. Harapan untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah. Lembaga Tabung Haji telah lama menjadi tonggak utama dalam menguruskan simpanan dan perjalanan ibadah haji umat Islam di Malaysia. Sebagai sebuah institusi yang dipercayai oleh jutaan pendeposit, setiap langkah dan setiap maklumat yang disampaikan membawa impak yang amat besar kepada keyakinan masyarakat. Tabung Haji ditubuhkan di bawah Aktah Tabung Haji 1995 sebagai penerus kepada lembaga urusan dan tabung haji yang bermula seawal 1969. Dari sebuah badan simpanan muda, Tabung Haji kini menjadi institusi kewangan Islam bersepadu yang menguruskan pelaburan strategik bernilai berbilion ringgit. Operasi Tabung Haji merangkumi 4 bidang teras: pengurusan dana simpanan dan pelaburan, pengurusan perkhidmatan haji, pelaburan strategik merentasi hartanah dan perladangan, serta perkhidmatan haji dan umrah melalui anak syarikat seperti TH Travel and Services. Di sinilah cabaran sebenar bermula. Bagaimana sebuah organisasi yang besar seperti Tabung Haji mengekalkan kepercayaan awam apabila arus maklumat bergerak lebih laju daripada kebenaran itu sendiri. Namun, dalam dunia hari ini yang serba pantas dan dikuasai oleh media sosial, satu hantaran yang ringkas boleh menjadi viral dalam beberapa saat sahaja. Saya ingin bangkitkan persoalan mengenai perbelanjaan besar dikatakan sekitar 20 juta ringgit bagi projek rebranding Tabung Haji. Difahamkan 3 firma yang dilantik, iaitu 5 Gram Communication Sdn Bhd, Green Zebra Sdn Bhd dan Centric PR Sdn Bhd. Antara firma yang dilantik ini adalah yang bukan dimiliki sepenuhnya oleh Muslim ataupun Bumiputera. Kenapa komunikasi ini penting sangat bagi Tabung Haji? Sebagai institusi yang menguruskan dana rakyat untuk tujuan ibadah, kepercayaan awam adalah aset yang paling bernilai. Sebarang komunikasi yang lemah atau lewat boleh menjejaskan keyakinan berjuta-juta pendeposit. Ada 6 sebab utama. Pertama, membina kepercayaan awam. Kedua, menguruskan persepsi terhadap prestasi dan governance. Ketiga, mencegah isu kecil daripada membesar jadi krisis. Keempat, mengatasi penyebaran maklumat palsu. Kelima, mengekalkan kestabilan emosi pendeposit ketika tempoh tidak menentu seperti pengumuman dividen. Dan keenam, peranan pemimpin sebagai wajah dan suara organisasi. Bahagian komunikasi korporat Tabung Haji merangka strategi komunikasi proaktif dan bersepadu. Ada 4 teras utama. Pertama, pemantauan dan tindakan proaktif. Pasukan khusus memantau media sosial secara 24 jam, mengesan isu reputasi lebih awal sebelum ia menjejaskan kepercayaan pendeposit.
Kedua, kolaborasi strategik bersama pihak berkuasa. Tabung haji bekerjasama dengan PDRM dan MCMC untuk mengekang penyebaran fitnah ekstrim sekaligus menghantar mesej jelas bahawa penyebaran berita palsu adalah kesalahan undang-undang. Ketiga, pemberian fakta dan penafian segera melalui portal rasmi dan aplikasi seperti Tijari. Tabung haji mengeluarkan kenyataan rasmi dengan pantas apabila berdepan dakwaan palsu. Keempat, komunikasi melalui saluran rasmi. Ini membolehkan tabung haji mengawal naratif dan mengurangkan risiko berita palsu tersebar tanpa kawalan. Menariknya, pendekatan ini bukan sekadar teori. Semasa temu bual kami bersama Encik Muhammad Nasir bin Jaafar, Ketua Seksyen Perhubungan Awam Tabung Haji, beliau kongsikan bagaimana pasukan ini turut mensimulasikan pelbagai senario krisis seperti insiden keselamatan di Arab Saudi sebagai persediaan menghadapi kemungkinan sebenar. Satu isu penting yang kami kenal pasti daripada temu bual dan kajian kami ialah kebocoran maklumat dalaman, di mana dokumen atau draft keputusan tersebar sebelum mendapat kelulusan rasmi. Ini menunjukkan wujudnya jurang dalam disiplin saluran komunikasi sedia ada. Apabila insiden sebegini berlaku, tabung haji mengamalkan proses 5 langkah: mengenal pasti kebocoran, mengadakan siasatan dalaman secara tertutup, campur tangan dengan bahagian sumber manusia dan Jabatan Integriti, tindakan tata tertib termasuk kemungkinan penamatan perkhidmatan, dan akhirnya pemantauan jangka panjang melalui audit data serta tinjauan sentimen pekerja. Kami juga cadangkan penambahbaikan, antaranya menstruktur semula platform komunikasi digital dengan menjadikan Microsoft Teams sebagai ruang kerja rasmi berciri berkeselamatan tinggi, mengukuhkan SOP dengan garis masa tegar 4 hingga 24 jam untuk penafian rasmi, serta menyediakan sistem maklum balas iaitu survey tanpa nama supaya pekerja tidak perlu bocorkan isu ke media sosial untuk didengari. Kajian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana organisasi mengurus krisis komunikasi serta mengekalkan keyakinan dalam masyarakat serta persekitaran maklumat yang sentiasa berubah dan tidak menentu. Kesimpulannya, pengurusan komunikasi yang berkesan amat penting dalam memastikan sesebuah organisasi kekal dipercayai dengan relevan, terutamanya dalam era digital yang penuh dengan cabaran maklumat. Keupayaan organisasi untuk bertindak pantas, menyampaikan maklumat yang tepat serta mengurus persepsi awam secara strategik merupakan kunci yang utama dalam mengekalkan reputasi dan keyakinan masyarakat.